sagalu datuk kita bayak jo sagalu guru kita pun sekali. Ani badan katu lagak banyak. Adu juo kok panggilan di beliau datuk nantu 100 silang nambah pangka bayak keraju nambah bajunjo. Jauh nan ka datang ampin nan katipu nan kapatuk kakitu nanti ataulah manyadangi sajo di kitu nan bak sakadudukan konangku. Sungguh pun baitu yo babari pitua di datuk nan bak sapatanan tun. Sekian nan kamu pulangkan kepada datuk kadang. Lah sampai di tuan. Bilang sang itu dalu hanya datuk. Sahabat tuan sementara nak aku pulangkan kepada beliau datuk nantu 100 selang mak pangka baik kerajaan nak berjunjung dahulunya tuan. Sabah hanya datuk. Tuan. Jangan saya kuatir rumah tu lah dua. Baru tuan pakai senaruh. Lalu kalah datuk kadang. Nak dikembalikan kepada tuan sepanjang persambahan tuan tadi di atas panitan tuan antun. Kaniulah aku pulangkan kepada beliau datuk nantu 100 selang mak pangka baik kerajaan nak berjunjung. Apalah nak kata datuk tadi. Kaniulah tak banyak itu nampak kesedudukan kunangku. Badan kata tak banyak. Ada juga panggilan beliau datuk nantu 100 selang nampak pangka baik kerajaan nak berjunjung. Jauhan yang datang ampi yang katibu. Atau lawan nyadangi sadu begitu nak kesedudukan kunangku. Kemai itu mana lah nak kata tua? Mana datuk? Kalau dia mana nak pitua tua? Nak pitua di beliau datuk nak tubuh 100 selang nampak pangka baik kerajaan nak berjunjung. Bari kau panggilan beliau. Ayo dulu seorang yo baru jauhan nak datang ampi nak katibu. Albatulnya oleh sinan. Sabanan kali mintakan kepada selalu datuk kita baik kepada selalu begitu pun sekali dahulu hanya nak kata beliau. Sekian hari pulangkan kepada datuk, sekian hari pulangkan kepada tuan pakai senaruh. Lah sampai di datuk. Bilang saya ngerti dulu tuan. Sabah datuk sementara nak ambu payu patilo kampulo jo sagalu datuk kita baik jo sagalu guru kita pun sekali dalu hanya datuk kadang. Jadi sabar tuan. Ini aku nak bentuk. Jangan kau dah bulat ni. Balo datuk kadang. Lalu para tuan pakai senaruh. Nan ka ambu kembalikan kepada datuk. Allah sepanjang persambahan datuk tadi di atas panitahan datuk nantun. Yulah ambu pa iyu patidukan jo sagalu datuk kita. Baik jo sagalu guru kita pun sekali apalah nan katu datuk tadi. Baji kok di pihak panggilan dia beliau datuk nan tu 100 silang nambah pangka baik kerajaan nambah bajunjung. Kan iyo ado juo jauh nan kadatang ampin nan katibu nan kapatuk kakitu nanti. Ane batu hanyo kini kan sabar nan kadimintakan kapado. Sagalo datuk kita baik kapado sagalo guru kita pun sekali kan baik itu bana lah nan katu datuk. Bana. Nan pitua di sagalo datuk kita baik di sagalo guru kita pun sekali. Badang katu ko iyo ruju pihak di panggilan beliau datuk nan tu 100 silang nambah pangka baik kerajaan nambah bajunjung. Jauh nan kadatang ampin nan katibun nan kapatuk kakitu nanti. Jika kasabah sabah hanyo nan katu beliau. Sekian nak kamu kembalikan kepada datuk kadang. Lah sampai di datuk. Bilang sanggup itu dalu hanyo datuk. Mana kata lah mulia ketua di datuk nampak sebekanan tu. 6 tahun. Banyak kok. Mana kata lah mulia ketua di tuan nampak sebekanan tu lah sanang hati beliau datuk nan tubuh 100 sedang nampak pangka baik kerajaan nak berjunjung dahulu ya tu. Kan iyo baik itu hendaknya ko mara tu. Itu cara orang itu nak beli mana? Nah mungkin. Iya. Yo tak aja-aja orang kertek. Pasuk latihan tu je depo. Ah. Duduk ni. Bangka. Balik tuan pakai senaruh. Lalu kalah datuk kadang. Yang tadi pulangkan kepada tuan yang kata beliau datuk nan tubuh 100 selang nampak pangka baik kerajaan yang berjunjung. Balik kau permintaan saya kalau datuk baik tuan saya kalau guru. Kau minta leka berapa pintu leka mulia. Nak tu sini. Boleh sukses jalan nak. Hari hujan apa guys?
Jangan nanya lu. Mana kayaknya Baru tuan Kayaknya dah. Wah. Lalu kalah Datuk Kadang. yang kali pulangkan kepada tuan dengan kado pada Datuk Nasrul satu selang bapak baik kerajaan nama ini. Baik kok pekerjaan segala Datuk baik tuan segala gurukan dengan sementara mana tuan. Mana Datuk? Matunya nak kali pulangkan juga pada tuan dengan kado pada Datuk Nasrul satu selang bapak baik kerajaan nama ini. Alah tantangan kedudukan segala Datuk baik tuan segala guru kok nampak nampentang kabak mano alat pelanya nang kata beliau. Bilang itu. Jokok dari tadinya kan sabar dan dimintakan padu selalu itu baik padu selalu gitu. Membatonyo sinan kali pulangkan ke padu tuan nan katu boleh Datuk nan tu 100 senang pangka baik. Baru tuan pakai senaruh. Lalu kalah Datuk Kadang. Nang kali pulangkan kepada tuan nang katu beliau Datuk nan tu 100 selang nampak pangka baik kerajaan nang berjunjung. Mari kok dari tadinya kan sabar nang kali mintakan kepada segala Datuk itu baik kepada segala guru itu pun sekali dahulu ya tuan. Mana Datuk? Batunya nanti sinan nang kali pulangkan buka pada tuan nang katu beliau Datuk nan tu 100 selang nampak pangka baik kerajaan nang berjunjung. Alah tantangan kedudukan segala Datuk baik tuan segala guru jika nak petang kabak mano pula anu nang katu beliau. Sekian kali pulangkan kepada tuan pakai senaruh. Lah sampai dah Datuk. Bilang sangat itu dulu tuan. Sabar Datuk sementara nak ambo pulangkan puluh kepada segala Datuk itu. Baik kepada segala guru kita pun sekali dalu hanya Datuk Kadang. Jadi sabar ya tuan. Balu Datuk Kadang. Lalu kalau tuan pakai senaruh. Nan kamu kembalikan kepada Datuk. Allah sepanjang persambahan Datuk tadi. Di atas panitahan Datuk Nantun. Kan iyalah ambo pulangkan puluh kepada segala Datuk kita. Baik kepada segala guru kita pun sekali apalah nan katu Datuk tadi. Alah tantangan di kedudukan segala Datuk baik jutuan segala guru jika ada nang petang kabak manukan baik tu bana lah nan katu Datuk. Mana tuan? Nan katu segala Datuk kita baik nan katu segala guru kita pun sekali. Bagi kok di kedudukan segala Datuk baik jutuan segala guru jika ada nang petang balicak nampak sepanjang alu batampuh nampak sepanjang jalan. Nak elok rupa dipandang nak baik kuni didanga hanya nan katu beliau. Sekian nak kamu kembalikan kepada Datuk Kadang. Lah sampai di tuan. Bilang sampai itu dahulu hanya Datuk. Ibarat kata lah lihat tuan nampak seperti nanti lah sana mati beliau Datuk nan tubuh 100 selang nampak pangka baik kerajaan nak berlindung. Ada batunya di sini. Lepas kuasa kata dia di kami itu hanya tuan. Lah sampai di Datuk. Bilang sangat itu dulu tuan. Jadi baik itu mana Datuk. Balau Datuk Kadang. Lalu kalau tuan pakai senaruh. Nan ka ambo pulangkan kepada Datuk. Nan katu sagalo Datuk kita baik nan katu sagalo guru kita pun sekali. Bagi kok kedudukan sagalo Datuk baik jutuan sagalo guru. Jika nan pentang kan lah bapa lulu. Kalau luan nyobana lah balirik bak karangan lah batampu bak mansiang. Lah elok rupo dipandang lah baik buni didanga. Kalau luan nyobana kalau luan pulu ang kami gitu. An bato hanya kini nan ka ambo pulangkan juga kepada Datuk. Nan katu sagalo Datuk kita baik nan katu sagalo guru kita pun sekali. Alah dia teh perjanjian kita di nan sabar tadi. Bagi kok dia dek sabar kan yola agak sadang elok. Lah bi rokok nan sabatang kalau lu nyobana lah masak puluh sirih nambak sakapur. Kini kabak manu dua kolah dia teh sabar itu natun. Sungguh pun baik tu yu babari pitua di Datuk nambak sapatan natun. Sekian yang kamu pulangkan kepada Datuk Kadang. Lah sampai di tuan. Bilang sanggup itu dahulu hanya Datuk. Sahabat tuan sementara nak aku pulangkan kepada beliau Datuk nan tubuh 100 selang nampak pangka baik kerajaan nama dulu dahulu hanya tuan. Sabar hanya Datuk. Balik tuan
Tuan Putih Senaro. Lalu kalah Datuk Kadang. Nak tadi kembalikan kepada Tuan sepanjang persambahan Tuan tadi di atas permintaan Tuan Nantun. Kani ulamu pulangkan kepada beliau Datuk Nantu 100 selang nampak pangka baik kerajo na berjunjung. Apalah yang kata Tuan tadi. Allah di atas perjanjian kita dengan sahabat tadi. Mari kau dia adik sahabat kan iyo agak sedang elok lagi rokok na sahabatan kalau dua lah masak puluh silian na sakapa. Kini kabang anu juga lah di atas sahabat itu Nantun. Kami itu mana lah nang kata Tuan. Bana Datuk. Kalau dua mana nak pituar Tuan. Nak pituar isa ibnu Datuk Nantu 100 selang nampak pangka baik kerajo na berjunjung. Mari kau menjadi pekerjaan. Mari kau pihak panggilan beliau duduk seorang dua jauhan yang kedatang. Mari kau pihak di beliau Datuk Nantu 100 selang nampak pangka baik kerajo na berjunjung. Mari kau panggilan beliau. Iwa duduk seorang dua jauhan yang kedatang ampi nak ketipu. Apa tu yang di sini? Di mana kabulatan di Sagalu Datuk kita baik di Sagalu begitu pun sekali ala suku menanti kami hanya nak kata beliau. Sekian dipulangkan kepada Tuan Putih Senaro. Lah sampai Datuk. Bilang sama itu dulu Tuan. Sabar Datuk Samentaru nampu payu patidukan jo Sagalu Datuk kita. Bayak jo Sagalu guru kita pun sekali dalu ayo Datuk Kadang. Jadi sabar Tuan. Walau Datuk Kadang. Lalu kalau Tuan Putih Senaro. Nan kamu kembalikan kepada Datuk. Allah sepanjang persambahan Datuk tadi di atas panitahan Datuk Nantun. Yulampu payu patidukan jo Sagalu Datuk kita. Bayak jo Sagalu guru kita pun sekali apalah nan katu Datuk tadi. Bagi kok di pihak panggilan di beliau Datuk Nantu 100 silang nambah pangka bayak kerajo nambah bajujung. Kan iyo ado dubu jauh nan kadatang ampi nan katipu nan kapatuk kakito nanti. Anu batu hanya di sinan. Allah di mano kabulatan di Sagalu Datuk kita. Bayak di kabulatan di Sagalu guru kita pun sekali lah suku mananti kami hanya nak kan baik tu bana lah nan katu Datuk. Bana. Nan pitua di Sagalu Datuk kita bayak di Sagalu guru kita pun sekali. Nan kabulatan di beliau apu bilu kacik utang de ansuran lang senyo de bayaran. Itulah nan kabulatan di Sagalu Datuk kita bayak di Sagalu guru kita pun sekali. Sekian yang kamu kembalikan kepada Datuk Kadang. Lah sampai di Tuan. Bilang sanggup itu dalu anyo Datuk. Barang satu lah kuliah di Tuan. Barang katolah itu nang kabulatan di Sagalu itu baik di Sagalu guru kita pun sekali. Lasana mati beliau Datuk Nantu 100 selang nampak pangka baik kerajo na berjunjung nyoleh ani Tuan. Lah sampai di Datuk. Bilang dengan itu dulu ni Tuan. Kaniyo ba itu hendaknya koma Datuk. Ani batu anyo di sinan nan kambu pulangkan juo kepada Datuk. Nan katu Sagalu Datuk kita baik nan katu Sagalu guru kita pun sekali. Alat tantangan nang kama jadi pekerjaan di Sagalu Datuk kita baik di Sagalu guru kita pun sekali walaupun di kita nan bak bersama-sama. Yola nak minta paliakan puluh di Datuk kepada Sagalu Datuk kita baik kepada Sagalu guru kita pun sekali supaya bunyi nak sepandangaran bisiak nak bakal lampauan jo beliau. Sekian nak kamu pulangkan kepada Datuk Kadang. Lah sampai di Tuan. Hilang sanggup itu dalu hanya Datuk. Sahabat Tuan Samentaru nak aku pulangkan kepada beliau Datuk Nantu 100 selang nampak pangka baik kerajo na berjunjung dahulunya Tuan. Sabar. Baru Tuan Putih Senaro. Lalu kalah Datuk Kadang. Dan tadi kembalikan kepada Tuan sepanjang persembahan Tuan tadi di atas permintaan Tuan Nantun. Kan ulamu pulangkan kepada beliau Datuk Nantu 100 selang nampak pangka baik kerajo na berjunjung. Apalah nak kata Tuan tadi. Alam nangka menjadi pekerjaan di Sagalu Datuk kita baik di Sagalu guru kita pun sekali.
Kan iulah nak minta belikan di datuk kepada segala datuk itu payu bunyi nak sampai negara Malaysia nak kalau kuat jauh baliau. Patah bagus mana ya? Nak dia. Dan dikembalikan kepada Tuhan. Baru Tuhan pakai senaruh. Lalu kalah Datuk Gadang. Dan dikembalikan kepada Tuhan yang permintaan Tuhan. Allah sepanjang persembahan Tuhan tadi dia Allah sepanjang persembahan Tuhan tadi di atas permintaan Tuhan Tuhan. Dan iulammu pulangkan kepada baliau datuk nantu 100 selang abak pangka baik kerajaan nang beriyo. Apalah nak kata Tuhan tadi. Allah nang menjadi pekerjaan di segala datuk itu baik di segala begitu pun sekali. Atau di situ nampak pasang-sama. Kan iulah nak minta berikan kepada segala datuk itu supaya bunyi nak pendengaran bisik nak perempuan jauh balik kan baik mana lah nak Tuhan. Mana Tuhan? Kalau di mana nak dituan Tuhan. Nak dituan iulah datuk nak terus 100 selang nampak pangka baik kerajaan nak beriyo. Bagi kau nak menjadi pekerjaan di segala datuk itu baik di segala begitu pun sekali atau di situ nampak pasang-sama. Allah mengajikan aku sampai 100 lagi hari nampak saya ini baik di malam nampak sama nak petang. Itulah nak menjadi maju daripada itu. tambahan mulai daripada itu. Allah sekali naruh orang nanti dahulu daripada itu memang mempunyai dan laki yang pada jambatan. Kecil kadang tu muda laki-laki dan perempuan. Itulah nak menjadi pekerjaan di segala datuk itu baik di segala begitu pun kali atau di situ nampak pasang-sama hanya nak kata beliau. Sekian yang dipulangkan kepada Tuhan, Tuhan pakai senaruh. Lah sampai ke Datuk. Bilang saya itu dulu Tuhan. Badan katulah Datuk paniakan nangka menjadi pekerjaan di Sagalu Datuk itu baik di Sagalu kudu itu pun sekali. Bagi kok bunyi kala sapandangaran disiaklah bakal lampauan jo beliau. Ani bantu anjo kinilah ka beliau amalkan saja. Anjo dah Datuk. Jadi baik itu malah Tuhan. Lagi. Memang banyak sih baik. Niat lu. Niat lu. Niat lu. Kerupu. Bagi Tuhan pakai senaruh. Lalu kalah Datuk Gadang. Dan kali pulangkan kepada Tuhan nang katu beliau datuk nantu 100 selang nampak pangka baik kerajaan nang beriyo. Bagi kau pekerjaan segala datuk baik Tuhan segala burukan mau sampai ke perhentian baik sementara tadinya bungan Tuhan. Mana itu? Bagi sinan. Dan kali pulangkan buka pada Tuhan nang katu beliau datuk nantu 100 selang nampak pangka baik kerajaan nang beriyo. Allah tantangan dunia kalau datuk nantu 100 selang nampak pangka baik kerajaan nak beriyo. Kan iyo lagak secara asih puluh. Sungguh pun baik itu nak dituar Tuhan nampak sama dengan Tuhan. Sekian yang dipulangkan kepada Tuhan, Tuhan kesenaruh. Lah sampai ke Datuk. Hilang sangat itu dulu Tuhan. Sabar Datuk sementara nak pulangkan puluh kepada Sagalu Datuk itu. Baik kepada Sagalu guru itu pun sekali dalu anyo Datuk Gadang. Jadi sabar Tuhan. Baru Datuk Gadang. Lalu kalau Tuhan kesenaruh. Nanka ambu kembalikan kepada Datuk Allah sepanjang persembahan Datuk tadi. Dia teh panitahan Datuk Nantun. Kan yulah ambu pulangkan kepada Sagalu Datuk itu baik kepada Sagalu guru itu pun sekali apulah nan katu Datuk tadi. Allah tantangan dini kami nan tanamu silang nambah pangka baik kerajaan nambah bajunjung nambah tarupoi konangku. Kan iyo lagak secara sepuluh kan baik tu badang lah nan katu Datuk. Mana Tuhan? Nan pitua di Sagalu Datuk itu baik di Sagalu guru itu pun sekali. Badang katu lagak secara asin niat di beliau Datuk nan tubuh 100 silang nambah pangka baik kerajaan nambah bajunjung nambah tarupoi konangku. Iyo basikan bana anaknya samperono hanya yang kata beliau. Sekian yang kamu kembalikan kepada Datuk Gadang. Lah sampai di Tuhan. Bilang sanggup itu dahulu hanya Datuk. Banyak satu orang lihat Tuhan nampak sepekan itu laksana mati beliau datuk nantu 100 selang nampak pangka baik kerajaan nang beriyo. Anu betul di sini. Tanya si ke mana di yang Tuhan juga. Lah basikan bananya oleh Tuhan. Labasi ke mana oleh Tuhan? Kan iyo baik itu andaknya kemana Tuhan. Kita mulai melakukan mana. Jadi dek tu paling ngak.
Hilang kau kadang. Mana ada macam mana? Kamari balik lah. Hilang kau kadang. So dah mesti agak ada baru terdakwa ni dia. Mana ada tu nak kali hilang kalau Baik ke belakang dulu. sini. Baru tuan ke Senaro. Lalu kata Datuk Kadang. Nak kali pulangkan kepada tuan nak katu beli datuk nantu 100 silang nampak pangka baik kerajaan nak berlindung. Alah tantangan hidangan nan terletak di hadapan segala letak itu baik nan terletak di hadapan di segala begitu pun kali. Kenyola mengabarkan sampai bulu ketudanan nama natin dari ujung lalu ke pangkal di tengah pun lalu bulu ke tepi. Ini balik sinan. Batarimu di tuan nampak pasal musamu nak sana mesti yang menating nak ketuk pulang kali cukup nak itu senteng ke di bilai. Sungguh pun baik-baik nak di tuan nampak sahabat tuan. Sekian yang dipulangkan kepada tuan pakai Senaro. Lah sampai di Datuk. Bilang sangat itu dulu tuan. Sabar Datuk semintaru naku payu patidukan jo sagalu Datuk kitu baik jo sagalu guru kitu pun sekali dalu anyo Datuk. Jadi sabar ya tuan. Baru Datuk Kadang. Lalu kalau tuan pakai Senaro. Nangka ambu kembalikan kepada Datuk Allah sepanjang persambahan Datuk tadi dia teh panitahan Datuk nantun. Yulah mu pa iu patidukan jo sagalu Datuk kitu baik jo sagalu guru kitu pun sekali. Apulah nan katu Datuk tadi. Allah tantangan hidangan nan terletak di hadapan sagalu Datuk kitu. Baik nan tarata di hadapan sagalu guru kitu pun sekali. Kadiolah mengabarkan sampai puluh katu janang nan manate. Dari ujung lah lalu ke pangkal, dari tengah pun lah lalu puluh ke tepi. Anibadi sina dia nak minta patarimu di tuan nampak pas samo-samo. Jo sagalu Datuk kitu baik jo sagalu guru kitu pun sekali. Nak tantu kurang kadi tukuat nak petu senteng kadi bilai nak sanang hati janang nan manating kan baik tu bana lah nan katu Datuk. Mana tuan? Nan katu sagalu Datuk kitu baik nan katu sagalu guru kitu pun sekali. An badak katu lah mengabarkan sampai puluh katu janang nan manating. Dari ujung lah lalu ke pangkal, dari tengah pun lah lalu puluh ke tepi. Kalau lu nyobana lah babarikan puluh di Datuk nan tanamu silang nama pangkal baik keraju nampak bajunjung. Allah kabatarimu selamat saju jo. Yang katarimu tu Ah. Allah kabatarimu selamat saju. Kalau Allah kabatarimu tu berarti ado nak dituntut kau. Jadi kalau laikan ado nak dituntut Allah kabatarimu selamat saju berarti yang suci jenuk nama ni baik maupun yang berani di selalu Datuk itu jadi ya atau sangat itu jadi ya. Badak katu lah mengabarkan sampai puluh katu janang nan manate. Dari ujung lah lalu ke pangkal, dari tengah pun lah lalu puluh ke tepi. Kalau lu nyubana lah babarikan puluh di Datuk nan tanamu silang nambah pangkal baik keraju nambah bajunjung. Lah batarimu selamat saju ju hati nan suci ju muluk nan manih baik ju muku nan jalani hanyo lai Datuk. Sekian nak kamu kembalikan kepada Datuk Kadang. Lah sampai tuan. Bilang sangga itu dalu aja Datuk. Lah kami barikan tuan tarimu nampak tahu sama sana hati bagi Datuk nanti 100 silang nampak pangkal baik kerajaan nambah dunia. Ada batunya di sini. Kami ke 10 menerimonyo tuan. Lah sampai Datuk. Bilang sangat itu dulu tuan. Iyo bersama-sama kita menerimonyo hendaknya kemana tu? Ambil cek. Tunggu cek nak bersugan jadi. Taruh Halah hilang kau. Iya. Dah siap dah guna dah. Ini ada balik. Duduk ni. Duduk. Dalam bed. Hai dah. Baru Datuk Kadang. Lalu kalau tuan ke Senaro. Nan kamu pulangkan kepada Datuk nan katu sagalu Datuk kitu baik nan katu sagalu guru kitu pun sekali. Alas sepanjang nan Datuk barikan tadi, iulah ba ibarat kurang berjalan lah sampai ke perantian golek lah tibu kena data. Tak nambah berjalan lain. Sungguh pun baik itu yo bari pitua di Datuk andaknya koma Datuk. Sekian nak kamu pulangkan kepada Datuk Kadang. Lah sampai tuan. Bilang sanggup itu dahulu aja Datuk.
Nampi tiwa ni beliau datuk nan terus 100 selang nambah pangka bayi kerajaan nama Bandung. Badan katu Barang kata bayi balik orang berjalan dah sampai ke pelantin golek nak tipu ke nandaka ke kat nama hamba jalan lain. Ayo nak patuk kita harus tekan tali air basuh tangan nak semua berhenti kita hanya nak betul. ya ni kan terbentuk itu je. Itu dulu dia nak semua berhenti gitu jangan gitu basuh. Dan kata balik orang berjalan roleklah sampai ke nandaka tak lama berjalan lain. Iu lah patuk kituan tian tarik air basuh tangan semua berhenti molak itu hanya tuan ya. Jangan nak semua berhenti wah. Mungkin itu wah dulu. Wah haruslah mengerti nangali pulang. Balu datuk tuan. Barang tuan ke senarong. Lalu kalah Datuk Kadang. Nang katu boleh datuk nan terus 100 selang nampak pangka bayi kerajaan nama Bandung. Mana kata lo baik balik kurang berjalan sampai ke pelatihan golek kola tibu kena datang kota nama berjalan lain. Ayolah patuk kita hentikan cari air basuh tangan. Sama berhenti kita malah yang kata beliau. Sekian yang dipulangkan kepada Tuan pakai senaro. Lah sampai di Datuk. Bila saya itu dulu Tuan. Dan katulah babari pitua di Datuk nambah sapatanatun. Lah sana hati sagalu Datuk kita bayi hati sagalu guru kita pun sekali. Ani batu anyo di sini lah kabelio kuasukan sajo anyo le Datuk. Jadi betul lah Tuan. Betulnya di sini nang dipulangkan ke pada Tuan. Nang katu sagalu beliau Datuk nan turu 100 selang nambah pangka bayi kerajaan nama Bandung. Alat tantangan terukul pun aku. Alat tantangan dirupu nampak sepandangan ikut aku. Kalau kusuk puluh sutu di tanah nampak panang di lindu ayam. Sehingga pemulai itu nak ditua di Tuan nampak sepandangan tu. Sekian yang dipulangkan kepada Tuan ke senaro. Lah sampai di Datuk. Bila saya itu dulu Tuan. Nan katu sagalu Datuk kita bayi nan katu sagalu guru kita pun sekali. Badan katu lah tantangan di rupu nampak sapamanangan kunangku. Kelah kusuk sutu di tanun bak banang di lindu ayam. Jika lain dah hilang ujung jepangka alamek kusuk lain kasalasai hanya lain nan katu beliau. Sekian yang kamu kembalikan kepada Datuk Kadang. Lah sampai Tuan. Bilang sanggup itu dahulu hanya Datuk. Barang kata lo boleh Tuan Tuan nampak seperti itu lah sana mati bila Datuk dan terus 100 selang nampak pangka bayi kerajaan nama Bandung. Ani betul di sini mencari saja ujung pangka di janang Tuan Datuk cuma Tuan. Jadi baik itu malah Datuk. Tapi ni. Oh sampai kau lah. Ya. Dia dah wes dah. Tak berok tu. Balu Datuk Kadang. Lalu kalau Tuan ke senaro. Nan kamu pulangkan kepada Datuk nan katu sagalu Datuk kita bayi nan katu sagalu guru kita pun sekali. Badan katu lah aneng cawa jupinggan. Kalau lu jubana lah duduk puluh siraju janam. Bapi nyuruhan juung mola Datuk suruh ambil perapian nak Datuk pasang kau boleh nak Datuk bakar pemayan. Sekian yang kamu pulangkan kepada Datuk Kadang. Lah sampai Tuan. Hilang sang itu dahulu hanya Datuk. Sebab Tuan sambil taruh teragu kami mengusahakan dahulunya Tuan. Jadi baik itu malah Tuan. Akan tetapi sabarlah Tuan sambil taruh teragu. Jangan dicari ya Pak Wali. Bukan rogi ya. Tak ada ramai bulan lek. Balau Datuk Kadang. Lalu kalau Tuan ke senaro. Nan kamu pulangkan kepada Datuk nan katu sagalu Datuk kita bayi nan katu sagalu guru kita pun sekali. Badan katu lah haning cawa jupinggan. Kalau lu jubana lah duduk puluh siraju janam. Bapi nyuruh ju mola Datuk suruh ambil perapian nak Datuk pasang kau boleh nak Datuk bakar pemayan. Sekian yang kamu pulangkan kepada Datuk Kadang. Lah sampai Tuan. Bilang sanggup itu dahulu hanya Datuk. Sebab Tuan Jadi baik itu
Jadi begitu malah Tuhan. Tetapi sabar Tuhan sementara kami mengusahakan dahulu hanya Tuhan. Jadi itu malah Datuk. Balik Tuhan, Tuhan pakai senaruh. Lalukanlah Datuk kadang. Yang kali pulangkan kepada Tuhan maka tu boleh datang. dan dikembalikan kepada Yang kali kembalikan kepada Tuhan Allah sepanjang Allah sepanjang persembahan Tuhan tadi di atas permintaan Tuhan nantun. Jika alam tibu kali ketibu diu karena dalam mengusahakan diu kematuan. Benar Datuk. Batu yo di sini nak kali pulangkan diu kepada Tuhan nak katu boleh datuk nak tubuh 100 sedang nampak pangka baik kerajaan nak berjunjung. Alat tantangan yang ditating siraja jangan pun nampu jiko adu nan terlampau kerana banyak kilo jolikunya apa kayu di hari siang. banyak dengan jok Allah tantangan nan ditating di seraju danang konakon joko adu nan talampak junan talampau kok tidak tentang baris tibo baik kok tidak tentang upo tibo kok indak tentang uku tibo karek kok indak tentang tuga tibo nyuci karena dia banyak kelok jolikunya boh kok iu dia di siang Bala Tuhan ke senaruh. Lalukanlah Datuk kadang. Dan kali kembalikan kepada Tuhan sepanjang persambahan Tuhan tadi baru jatuh permintaan Tuhan nantun. Jika alam tibu kali ketibu jauh karena dalam mengusahakan juru umat Tuhan. Benar Datuk. Patutnya di sini nak kali pulangkan muka kepada Tuhan nak katu bagi datuk nak tubuh 100 sedang nampak pangka baik kerajaan nak berjudung. Alat tantangan nak ditating siraja jangan. Tersabuk namu kata tiok kata bilang balik kau diambu kan tidak ada kata tiok kata bilang kata sabuk namu kata puji galah. Malaikat sama datang sama ambu ke sisi rumah pun ambu ke tempat ambu menghantarkan ke sambar. Lima kepada Tuhan pakai senaruh diulang-ulangnya bersama ambu umat Tuhan. Lah sampai dia Datuk. Bilang saya itu oleh Tuhan. Kapadu aku Allah Datuk memulangkan anyo Datuk. Kerana ambu pulang nak menjadi wakil beliau datuk nak tubuh 100 selang nampak pangka baik kerajaan nak berjunjung. Adapun yang sepanjang beliau perwakilan yang kamu pun persampaikan kepada Tuhan. Allah menyuruh memasang kayu 100 membakar kumayan tadinya kumat Tuhan. Iyo berpasang kau berbakar kumayan hendaknya kumar Datuk. Kan iulah kamu lalu ke lima Tuhan. Iyo balalukan hendaknya kumar Datuk. balik Tuhan Balik Tuhan, Tuhan pakai senaruh. Lalukanlah Datuk kadang. Nang kali pulangkan kepada Tuhan nang kata beliau datuk nang tubuh 100 selang nampak pangka baik kerajaan nak berlindung. Majikok nang menjadi perkara yang menurut niat ni beliau datuk nang tubuh 100 selang nampak pangka baik kerajaan nak berlindung. Allah sabari mengajikan beliau sampai 100 lagi di hari nampak sehari ini baik di malam nampak semalam ke batang Tuhan. Panas Datuk. Balik sinan. Balik sinan. Kok menjanyo hati kami nan selalu selama mampu. Nan tenamu dia anak cucu beliau baik di anak keponakan beliau pun sekali. Kayulah arwah hati kami kemajuan. Panas Datuk. Manula nama arwah hati kami. Nan tenamu dia anak cucu beliau baik di sana beliau pun sekali. Kepai pakai pulang ke pakai babar itu. Terdorong Pak Rasul ke beliau sentak, terlupa Pak Rasul ke beliau sapu, patuka Pak Rasul ke beliau asak. Di beliau nasalalu selama nampu. Ketu bana maharu hati kami ma Tuhan. Iyo baik Tuhan hendaknya kumar Datuk. Mari kok bautang Pak Rasul ke beliau japukan pintang. Mari kok bautang Pak Rasul beliau baikkan pintang Pak Rasul beliau japukan juga yang Imani kau bautang Pak Rasul ke beliau bayikan piutang Pak Rasul ke beliau terimakan jaka juga di beliau kan itu mana nak kemarau hati kami umat Tuhan. Panas Datuk. Manula nak kemarau hati kami nak tenamu di anak cucu. Manula nak kemarau hati kami nak tenamu di sana saudara beliau pun sekali. Baik di kemenakam beliau pun sekali.
Manula maro ati kami dan tanamu di sana. Manula na maro ati kami ng tanamo ni sana beliau pun sekali. Masinan. Basinan. Kok jauh? Kau jauh barasu. Joko jauh kasamu kami dalam. Jika jauh kesamu kami jalan. Nampi Nampi kesamu kami silau. Buki kasamu. Buki kesamu kami daki kurah kesamu kami turuni. Barek kesamu ke kami pikir ringan kesamu ke kami jengeng. Ketilumpuk semua makan tanah tetilantang semua makan angin. Jo baliau. Dan selalu selalu menampuk kami itu benar nama harok di kami matuan. Iyo baik itu andaknya hukuman itu. Balik kok dalam koron lu nama kampung. Atau di dalam suku beliau pun sekali. Joko adek. Jika adek kabar barasu kabar beliau pakai limaku baras. Joko adek kasamu kami pakai. Jika adek kesamu kami pakai limaku kesamu kami tuang. Joko beliau Jo beliau dan selalu selalu menampuk. Itu benar nama harok hati kami. Dalam koron di kampung baik dalam suku pun sekali. batunya sinan. Ada batunya sinan. Kan iyo juga lembak menurut sepanjang pitua di Sagalu dekat itu. Baik di Sagalu begitu pun sekali. Manulan menurut sepanjang pitua. Kerakok tapi ladang gagal menjelut tete batu selalu jatuh masuk padi. Bagi kok kali tiok kali bilang tingkah laku beliau juga ke manusia hati kami hukum Allah Tuhan. Kan iyo baik, kayo kemana tu? Bagi sinan. Petang birak tunggal di ngarai. Bagi sinan. Selayu padila masak pada letabang kai lalang padila masak tu seribu rabah jo daunnya. Nabi dayu pada terletak aka hilang panah tibu udi menutup kai ilmu berisi jurisinya. Balik sinang patang birak tunggal di ngarai. Barabah mati di padi tabang merawak masuk padi. Kadang sudah janji dah sampai. Ajal lula datang mati kita tak dapat mana dua lain. Kematuan. Kan iyo kemana tu? Tidak boleh sakanak tadi. Barisinan tak boleh sekadar padi sekan bala jatuh batu. Tak boleh sekadar hati sekadar Allah Tuhan berlaku Tuhan. Mana kemana tu? Barisinan kalau singkek mu baliau lepasnya langkah baliau le pulang baliau ke diri Allah Taala. Sampai beliau pulang beliau ke sampai beliau. Barisinan kalau pulang baliau ke tempat beliau ke diri kahada Rasulullah Taala. Balik pulang balik itu nantun. Bukan kata pulang ke rumah tangguh beliau melengket ke kiri jalan pergi memandi terangsang kasar nama alur. Lakot di papan nama kapa. Badarun tanah penimbunan ke kiri kain undung-undung. Cukup jusarik di rukunyo. Kebaik itu banalah dengan pulang balik itu nantun rumah Tuhan. Mana ada tu? Basinan. Kan iyo dua lembak menurut sepanjang pitua di Sagalu itu. Baik di Sagalu itu pun kali. Manula menurut sepanjang pitua di Sagalu itu. Baik di Sagalu itu pun kali. Tiap-tiap orang paling mati lantai yang ambil ke pengadan. Tiap-tiap Islam mati kan dibilangkan hari di tiap kemalan kemantuan. Mana? Balik manula di hari nampak tiap malam nampak bilang. Lah singkek mu baliau. Sampai saya bonyo. Lah singkek mu baliau. Sampai saya bonyo lah cukup balik orang. Lah sampai saya dunia lah cukup balik orang bilang. Lah sampai beliau satu lagi di hari nampak hari kini bayi di malam nampak semalam ke batang Tuhan. Mana tu? Kalau dunia mana? Ibu laku 60 100 silang nampak pangkau bayi kalau nak berhidup. Kalau beliau sandarkan kepada Sagalu detik itu bayi di Sagalu begitu pun kali atau di itu nampak bersama-sama tadinya bukan Tuhan. Mana tu? Bali Sagalu dekat itu bayi di Sagalu begitu pun sekali atau di itu nampak bersama-sama. Kalau kita bacakan ayat Al-Quran 105 tadinya bukan Tuhan. Mana tu? Manula ayat Al-Quran 105 nala kita bacakan nampak bersama-sama itu nantun. Sampai malam Pak Alunyo ke pakai diri beliau jikok dari narak apek kali minan dan sepi apek kalau pangan nawi saja lapakannya.
Tapi dua malam beliau sesungguhnya senar pun pada hari kemudian mereka pasaran ayat perasaan kelima adalah kita bacakan tadi kemajuan. Iyo sama-sama kita mintakan anaknya kemana. Itu malah nama makai. Itu malah nama makai ratu balik peninggalan. Ratu beliau malah nanti tinggal di situ dan itulah Kambing lah. Harta beliau malah nanti tinggal di kambing dan tanamu dan Ratu beliau malah nanti tinggal di kami dan tanamu dan anak cucu beliau bayi ibu sanak saudara beliau pun sekali. Berakhir belum malah kami pakai sehingga dikukulat teh. Berakhir kesaran ayat Quran 105 nala itu bacakan tadi nunggu matuan. Allah tantangan di kami. Allah tantangan di kami nama makai ratu beliau itu nantun. Andaknya sehingga uku kereta. Ikut tugas sehat umur panjang rezeki murah iman kagua amalan makan-makan. Apun yang diniat lalu apun khusus sampai supaya nak dapat gua mengenal lalu kalian lagi yang datang berkat kesaran ayat Quran 105 nala kita bacakan tadi tuan. Iyo sama seni wana tu. Dia dapat lah nak lain. Walau Tuhan yang kesenaruh. Lalu kalah Datuk kalah. Yang tadi bilangkan kepada Tuhan jika nak menjadi perkara dulu dilambung menurut niat dia boleh datuk dan tubuh 100 silang nampak pangka baik kerajaan nampak junjung. Allah selarang ke dalam negeri itu nanti. Baik kok pengurus sebuah hukum malin sebuah kitab mati sebuah sendiko. Malin anan dua malam selangkah. Allah selarang ke dalam negeri itu nanti. Baik kok pengurus sebuah hukum malin sebuah kitab mati sendiko malin Tumalang selangkah, rapek sekatu. Bumi sana padi nak menjadi kalau Allah dijauhkan Allah rahmat dulu ketukannya ke dalam negari itu nangko. Balik kalau kata kita juga adunan terdorong walaupun tak sidorong. Ikut salah kepada Allah hari yang pun juga kembali ikut salah sama manusia ayu sama mari itu rila jemaah taknya nak kata beliau. Sekian dari pulangkan kepada Tuhan Tuhan kesenaruh. Lah sampai dia Datuk. Hilang sangat itu dulu Tuhan. Lalai sepanjang pakauran Datuk Natuk. Jika di Datuk nambah kau orang nan arif bijaksana cadik pandai candukiu. Pandai menusun katu-katu bak tukang menarah kayu. Cancang nan daun menjadi ukim bak malin membaca kitab. Satitik indak nan lupu sabarih indak nan tinggal lah tasabuk balaku niat si pangkalan. Ani batu hanya diampu Datuk. Sepanjang pakauran Datuk tadi indak kata ulang bak membajak kata titih bak pamatang kata balik puluh bak ibarat ulang memanggang. Kalah pandak saju nang kabayinyo koma Datuk. Manolah kepandakannya anak awu dipandang panjang ditutuh sadok nan mati di kabek juga biu tumbuh di dalam padi. Dan katu kau lah Datuk rentang panjang jatuh kalah pemayan masuk api asok mandulang kau daru al-fatihah doa nang kamanjalani hanya lain nang katu beliau. Sekian nak kamu kembalikan kepada Datuk kadang Lah sampai di Tuhan. bilang sang itu dalu hanya Datuk. Unung baik itu kata Tuhan iyo buru kematian. Balik sinan anak usul juga dalam padi bulan anak senem baka. Dan kata pemain aja dia masuk api beliang tu macam doa ya Tuhan. Jadi kayak itu. Kalau nanti ujungnya durian nak ulang saling bakal kulit meledak dicampurkan. Badan kartu pemain dan kartu tanaman kartu pemain dan tuan bakal dua nanti tak dicampurkan. Pulangkan kepada Datuk nan katu sagalu Datuk kitu baik nan katu sagalu guru kitu pun sekali. Badan katu pekerjaan kitu lah salame. Lah manarimu puluh nikmat kalau lu nyobana lah dipati puluh dengan doa. Sagalu Datuk lah nak morak selu sagalu guru lah nak mengkai simpuah kitu na banyak pun lah nak meringkan puluh di balakang. Sungguh pun baik itu yo babari titua di Datuk andaknya koma Datuk. Sekian nak kamu pulangkan kepada Datuk kada. Lah sampai di Tuhan. Bilang sang itu dalu hanya Datuk.
Sahabat Tuan semintaro na anggo pulangkan kepada beliau Datuk dan tubuh 100 silang bapangka baik kerajaan dan dunia dahulu ya Tuan. Sabar hanya itu. Balu Tuan kesenaro. Lalu kalah Datuk Kadang. Nam tadi kembalikan kepada Tuan sepanjang persembahan Tuan tadi di atas permintaan Tuan Antun. Keniulah anggo pulangkan kepada beliau Datuk dan tubuh 100 silang bapangka baik kerajaan dan dunia. Apa nak kata Tuan tadi? Banyak kata pengantilah selamat lama dari 50 nenek kalau dunia lari seperti bulu dengan doa. Segala Datuk nama orang selus, segala guru nama orang siswa kami namanya nama rekan di belakang sampai itu mana nak kata Tuan? Mana? Kalau dunia mana nak ditua Tuan? Nak ditua di segala Datuk itu, nak ditua di bulu Datuk. Iya terus. Dan pitua di Datuk dan tuo. Nabi tua di bulu Datuk dan tua 100 silang nampak bangka baik kerajaan dan berjunjung. Barang kata pekerjaan diulah selamat lama dari mus 10 nikmat kalau dunia di seperti 10 jodoh. Segala Datuk kalau nama orang selo, segala guru nama orang sipah. Itu namanya nama ikan di belakang. Lama-lama saja hatinya suci jemuruk nama ni baik mukul dan jalani hanya nak kata beliau. Kira dipulangkan kepada Tuan kesenaro. Lah sampai di Datuk. Bilang jangan ditiru Tuan. Dan katulah babari pitua di Datuk nampak sapatanan tu. Lah sana hati sagalu Datuk itu baik hati sagalu guru kitu pun sekali. Anu batu anyo di sinan Allah sepanjang permintaan beliau tadi. Lah ka beliau kuasukan sajo anyo le Datuk. Jadi baik terima Tuan. Buku ada dia boleh. Tonton nak so boleh nyanyi nak.